Saya terima satu aduan daripada seorang yang telah dilepaskan sebagai seorang bankrupt. Kerajaan telah melepaskan lebih kurang 100,000 lebih mereka yang telah bankrupt, dan dia telah mai pada saya. Dia kata pihak pengutang masih lagi menuntut hutang kepada dia. Okey, sini saya nak jelaskanlah. Di bawah Seksyen 33C tu, kuasa yang diberikan oleh Ketua Pengarah Insolvensi untuk melepaskan atau membebaskan seseorang itu menjadi bankruptcy, itu adalah atas kuasa Ketua Pengarah. Semasa kita menjadi seorang yang bankrupt, tidak ada mana-mana pihak pengutang boleh tuntut hutang sebab hampa dah bankrupt. Tapi apabila dilepaskan atau dibebaskan daripada bankrupt, pihak pengutang boleh digan hampa, kejar hampa untuk dapatkan hutang itu semula. Itu hampa kena fahamlah. Kalau hampa dah dilepaskan bankrupt tu, hampa ingat hampa terus bebas daripada tuntutan hutang. Sebenarnya tidak. Pihak pengutang masih lagi boleh kejar hampa minta hutang tersebutlah. So jangan anggap apabila dilepaskan di bawah Seksyen 33C tu, hampa rasa hampa dah lega, hampa tak bayar-bayar hutang tu lah. Tapi kalau hutang-hutang lain, hampa dah bankrupt tetapi hampa sendiri yang memohon untuk dilepaskan bankrupt, yang itu lain. Sebab itu pihak Jabatan Insolvensi akan minta cadangan daripada pihak pengutang ataupun bank. Adakah orang ni nak dilepaskan? Kalau dia kata dia setuju untuk lepaskan, tapi dengan syarat dalam masa 5 tahun tu, kalau hampa kena bayar RM100, 5 tahun tu hampa tanpa gagal, dia tak boleh ada overlap 1 bulan pun. Tapi kalau dalam masa 5 tahun tanpa bayar bayaran kepada Jabatan Insolvensi, dan Jabatan Insolvensi akan bincang balik dengan bank, tanya ada bantahan tak. Kalau bank kata tak ada bantahan, maka hampa boleh dilepaskan. Yang ini lebih selamat. Pihak pengutang tidak akan kacau ganggu. Tetapi kalau dari Seksyen 33C ni, biasanya pengutang akan kejar hampa balik untuk tuntut hutang. So jangan ingat apabila hampa dilepaskan oleh pihak kerajaan secara automatik tu sebagai seorang bankrupt, hampa ingat hutang hampa tak perlu bayar. Sebenarnya masih lagi boleh dituntut oleh pihak pengutang.